usaha mencari dan menyelamat satu mangsa yang dihanyutkan arus deras di Sungai Kelang. Usaha pada hari ini kita telah operate sampai 20 km. Dibahagikan kepada 4 tim, di mana satu tim menjangkau 5 km. So hari ini kita dah cover 20 km sepanjang Sungai Kelang sampai ke di Tol Kesas. Tapi masih lagi tak berhasil untuk menjumpai apa-apa juga petunjuk ke atas mangsa. Jadi search and rescue kita teruskan, dan sekiranya masih tak berhasil, kita akan sambung pada besok pagi jam 8 pagi. Kali ini keanggotaan dan prosesnya lebih besar. Kita telah menggunakan semua elemen yang kita ada, daripada bomber, kita dah menggunakan bot, kita dah menggunakan kayak, dan kita juga menggunakan bantuan drone sepanjang Sungai Kelang sampai dalam jarak 20 km sampai ke di Puchong, di tempat tapisan sampah di Puchong. So masih tak berhasil. Jadi kalau untuk kereta ada petunjuk? So setakat ni masih lagi tak tunjuk. Kita membuat surface punya search dalam ketinggian air dijangka dalam 2 meter. Tapi malangnya kita masih tak ada petunjuk untuk menjumpai kenderaan. Saya nak tahu kenderaan jenis apa tuan? Jenis Pajero. Tuan, 20 km. So kalau saya kata negatif, besok mungkin akan ditambah skalanya dan sebagainya. Besok kita akan tambah kekuatan kita, dan kita akan menggunakan diver, bantuan daripada semua agensi-agensi. Kemungkinan kenderaan itu juga berada di dalam air, dan itu kemungkinan yang kita masih lagi tak dapat pastikan. Keadaan air masih lagi tinggi. Paras air belum lagi dalam mod normal. ahli keluarga macam mana? Setakat ini ahli keluarga dalam keadaan yang bersedih dan ada yang stres, tapi alhamdulillah kita berjaya untuk reducekan dia punya kegusaran. Tapi mereka akan terus berada di sini sampai habis. Kita tak pasti. Tapi kita dah terangkan kepada keluarga lah. Tuan, operasi hari ini sehingga jam berapa tuan? Hari ini kita akan tutup kita punya sal kita pada pukul 6.30 petang. Tuan, ada petunjuk lah dengan GPS handphone mangsa. Okey, so handphone mangsa masih lagi ada ringing. Tetapi off and off. Kejap boleh ada ringing, kejap stop, dan mengikut daripada kedudukan handphone tu kita dapat jangkakan kedudukan dia mungkin berada di sekitar kawasan Puchong ataupun Shah Alam. Tapi kita percaya mungkin pasal telefon tu dia letak dalam beg, mungkin beg tu hanyut bersama dengan telefon, mungkin bukan bersama dengan mangsa. Tuan, selain daripada kawasan sungai, ada hidden outlet yang seperti sepanjang kawasan itu juga dicari? Itu pun kita cari.